Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Kembali dalam podcast PDJB dan kali ini saya pula yang dipilih sebagai host kali ini selalu jadi panel. Anyway, tak apa sebab sesi kali ini yang akan bincangkan tentang rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 menampilkan wajah-wajah penting dalam pendidikan di negeri Johor. Turut bersama-sama saya pagi ini rezeki saya Tuan Haji Razali Tamadi, Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Selamat datang bos. Terima kasih bos. Dapat terima kasih dapat meluangkan sikit masa dalam podcast untuk bincangkan tentang rancangan pendidikan Malaysia RPM. Seluruh negara orang mula bercakap tentang rancangan pendidikan Malaysia sebaik dilancarkan. Sedikit sebagai pembuka bicara, RPM tu apa sebenarnya? RPM ni lah rancangan 10 tahun. Terlebih dahulu terima kasihlah kepada Tuan Haji Sulaiman. RPM ni lah rancangan pendidikan Malaysia daripada 2026 tahun ini hinggalah 2035, lebih kurang 10 tahun. Dan dalam kerangka plan pendidikan Malaysia ini, rancangan pendidikan Malaysia ini, dia terpecah kepada 3 bahagian lah. Yang pertama dari segi tumpuannya, dan terasnya dan kualiti yang perlu kita capai. Okey. Yang pertama dari segi tumpuannya terbagi pada 5 tumpuan, iaitu dari segi mutunya atau dulu disebut kualiti lah, sekarang mutu. Yang kedua dari segi akses, dan juga yang ketiga dari segi ketersediaan sumber dan kecekapan. Yang keempat dari segi keluasan, dan yang kelima dari segi kemampanan. Dan semua ini perlu diterjemahkan dalam 7 strategi yang perlu kita lakukan lah. Terpecah kepada sistem, murid, guru dan institusi lah. Antaranya yang pertama dari segi sistem pendidikan kita lah, yang perlu diperkasakan lagi supaya ia sentiasa relevan dengan kehendak semasa. Contohnya baru-baru ini ada beberapa perubahan yang berlaku yang diumumkan oleh PMX. Perdana Menteri kita berkaitan dengan berlaku perubahan dari segi kemasukan awal darjah 1 bermula daripada darjah 6, dan juga beberapa perkara yang lain lah, dari segi aspek pentaksiran darjah 4, dan juga untuk tingkatan 3. Ini semua berlaku kerana mengikut kehendak semasa, supaya pendidikan kita relevan, pelajar kita dapat dicepatkan dari segi pendidikan mereka, dan dapat mereka ini menyumbang kepada negara, sama ada dari segi kemahiran tibet yang mereka dapat, dan juga kemahiran yang lain lah, untuk mempercepatkan lagi pembangunan negara. Yang kedua dari segi terasnya ialah dari segi guru lah. Kita perlu memperkasakan dalam rancangan ini, guru perlu diperkasakan dari segi potensi mereka lah, melalui latihan-latihan dan sebagainya, terutamanya pada zaman langit terbuka ini, perlu dilengkapi, dipertingkatkan lagi segala kemahiran dari segi PDPC, menggunakan digital dan sebagainya. Yang ketiga mungkin dari segi murid tadi dah, sistem dah. Sistem, murid, guru. Yang ketiga, fizikal macam mana? Dari segi fizikal. Jadi fizikal perlu dilengkapi di sekolah-sekolah, infranya, fizikalnya perlu dilengkapi dengan kemudahan asas. Jadi semua murid di seluruh Malaysia perlu mempunyai hak untuk mendapat kemudahan asas yang selesa lah, supaya mereka dapat belajar dengan selesa. Ini kita boleh lihat dengan banyak peruntukan yang telah diturunkan oleh pihak kerajaan. Contohnya segi memperbaiki tandas sebanyak 70 juta
Ya lepas setiap sekolah 70,000. 70 juta lah. Jumlah seluruh negara banyak. 70,000 di setiap sekolah juta tak apa. Tak apa, okey. Okey, ini semua menunjukkan bahawa kerajaan berusaha sebaik mungkin untuk mempertingkatkan kemudahan asas di setiap sekolah. Begitu juga dengan kemudahan dari segi meningkatkan prestasi dari segi kecekapan digital dalam kalangan guru perlu dipertingkatkan dengan latihan-latihan sumber yang ada supaya guru-guru tidak ketinggalan dan sentiasa up to date lah dari segi pengetahuan dan kemahiran PDPC menggunakan digital. Begitu juga dengan liputan. Liputan kelajuan internet di sekolah perlu dipertingkatkan untuk mencapai rancangan pendidikan Malaysia ini. Okey, dan begitu juga dengan segi sekolah tidak bergerak hanya berseorangan saja secara silo, dia perlu dihubungkan atau dibangunkan secara bersama dengan pihak luar, pihak yang berkepentingan seperti PIBG, PIBKS, NGO, agensi kerajaan, swasta dan sebagainya lah, untuk sama-sama membangunkan sekolah. Jadi sekolah ini bukan kepunyaan sekolah itu sendiri, tapi ia perlu dibangunkan dengan komuniti di sekitar yang boleh membantu. Okey. Cukup kot. Bagi dulu. Sebenarnya kalau bagi peluang boleh lagi. Ada boleh lagi, tapi masa tapi saya nak sikit lah. Saya nak sikit. Tuan. Tadi awak sebut pasal 6 tahun kan, perubahan 7 tahun pergi 6 tahun kan. Pandangan peribadi awak sendiri macam mana kalau sekolah 6 tahun? Pandangan peribadi saya, jangan salah cakap. Ya. Adalah satu langkah yang terkehadapan lah, satu langkah yang baik. Jadi satu dasar yang nak dilaksanakan oleh pihak kementerian, mereka dah buat kajian. Betul. Mungkin kajian ini telah dilihat di luar negara. Dan perkara ini sebenarnya dah biasa. Sebab generasi dahulu dan sekarang berbeza dari segi IQ, pencapaian dia, kebolehan, kecekapan. Jadi pada hari ini dengan pemakanan yang ada yang berkualiti, dengan sistem sekeliling yang menyokong pembelajaran kendiri sendiri melalui komputer, internet kan, media sosial, aplikasi dan sebagainya. Begitu juga sistem prasekolah yang sangat komprehensif pada hari ini, menyebabkan pencapaian kanak-kanak tu dah lebih advance daripada kita dulu. Jadi perlu dinilai semula, dan saya rasa generasi pada hari ini memang generasi yang lebih baik lah dari segi ketersediaan sumbernya, semua menyokong pembangunan dan perlu sebenarnya dilihat, dan ini merupakan satu langkah yang baik untuk memastikan negara kita ini akan melahirkan masyarakat yang boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan pembangunan negara kita. Kerana kita dapat melahirkan pelajar yang cerdik dan pandai. Maknanya kita clear lah, 6 tahun tu ada satu bentuk yang wajar kan. Dulu 7 tahun sebab banyak penulisan masa tu memang betul kan, ditulis 7 tahun hingga 11 tahun adalah tempoh yang paling sesuai untuk absorb tentang kognitifnya, psikomotornya kan. Tapi sekarang perkembangan yang macam awak kata tadi betul, dijadikan anak-anak kita 6 tahun pun dia dah boleh menyerap banyak perkara. Perkembangan paling aktif rupanya berlaku pada tahap tu. Malah ada setengah murid yang lebih awal daripada usia 6 tahun. So banyak negara pun dah implement kan 6 tahun ni. Patutnya dah tak perlu timbul sebarang polemik pun. Betul? Ya, betul. Tapi masih timbul juga polemik sana sini. Saya rasa polemik ini satu perubahan dasar, memang ada polemik dia, tapi polemik tu macam krisis sementara saja. Sekejap je lah. Sekejap saja. Saya rasa benda ni bila dah biasa. Short crisis short crisis. Dan ini sebenarnya bagus dari segi betul lah, saya setuju. Setuju Tuan. Terima kasih lah Tuan Haji Razali yang dapat bersama dalam podcast kita. Terima kasih Tuan. Macam banyak knowledge, banyak boleh cerita pasal RPM. Kita nak PBD macam ni lah sebenarnya dalam negara ini yang boleh drive. Tapi sebelum dia boleh drive, dia kena kuasai asas-asas knowledge tertentu. Tahniah lah. InsyaAllah ada rezeki. Terima kasih Tuan. Jumpa lagi. Beri peluang. All the best. Terima kasih.